sekarang dah sampai lokasi yang kita cari selama ni. Rumah ni dapati diganggu. Orang penghuni dalam rumah ni diganggu macam-macam benda aneh, entiti, mengusik, menunjukkan diri benda tu kan, entiti tu. Rumah ditinggal lama, dan cuba masuk duduk ni dalam seminggu, dikacau dengan tu, dengan aneh ni. Siling pecah, lepas tu dikatakan ada apa tadi? Ada kepala. Ada kepala kat bilik belakang tu. Lepas tu ada yang selain bunyi gangguan ni apa, radio kejap tahan, kejap kuat. Lepas tu dia kacau buka lampu dapur. Tu on off. Dia buka sekali je. Bagi tuan tu lari lah. Oh, dia buka. Dia tu buka. Orang tak ada orang usik Tak ada. Tu kita orang lari. Lepas tu ni sekarang tak duduk. Tak duduk dah 3-4 hari lah. 3-4 hari lah. Okey. Malam ni kita cuba buat kajian sikit, nak buktikan benda tu wujud atau tidak, dan kita cuba tolong kalau boleh bersihkan, kita bersihkan rumah ni terus. Okey. Memang tak ada orang duduk ke apa? Memang tak ada orang duduk. Habis barang-barang ni semua Ni kulit hendak ni. ni kulit ular yang diorang jumpa. Sebab masa first pindah, kita nak masuk sini balik, rumah semua tak ada apa-apa. Rumah clear tak masa sebelum pindah? Rumah macam tu je, tak ada macam-macam apa. Belum buat lagi. Jumpa rumah baru ni lah, sebelum dia kacau kat lampu tu, jumpa kulit ular kat sini. Kat mana? Kat area sini. Kat sini, area sini. Belakang tu? Oh. Jumpa kepala yang tunjuk kepala tu dalam bilik ni. Lepas tu bilik katakan terbuka dengan sendiri. Ni lepas tu radio. Tu radio. Radio ni bunyi sekejap pelan, lepas tu dia kuat macam ada orang mainkan dia punya volume. Lepas tu lampu dapur Lampu yang ni tempat masak kat luar ni. Kat sini. Dari ni. Oh, ada kat luar. Tempat masak ni mata lampu. Ni lampu dia? Baik. Sebab itu hari masa kena tu, saya dekat depan tandas, ada ipar kat sini. Lepas tu tiba-tiba ada macam menyala kat belakang, terus lari ke depan, tanya adik ipar. Bunyi ni tak? Tak. Tanya adik ipar, ada buka lampu, tak ada. Tu kita terus lari tu. Tapi suami saya cakap apa, busang kot kan. Tapi bunyi macam memang kena pintu. Cuma dia cakap busang kot, tak apa-apa. Rosak. Yang ni pintu tandas. Banyak tandas. Luar tu pun ada stor. Luar ni stor. Tapi yang bunyi tu tak ada Ni bunyi ni tak ada Start. Okey, boleh. Apa dia? Boleh buat yang boleh buat lari anak. Kejar. Kelompok ni. Takut. Ni ada depan pagar. Aku cek kat depan. Bukan ceiling ni. Zinc. Bagi tengok. Depan ni. Bukan saka. Bukan. Dia lain ni. Tu hari masa datang motor nak barang semua, tak ada. Tak ada ni. Oh, tadi dah masuk? Bukan sebelum 2 hari lepas tu 2 hari lepas. Masuk dah, tak ada. Motor ada kalau boleh buang terus tak? Buang terus. Buang. Dia nak buat baju-baju sikit. Ada lagi lain. Ya. Bilik itu. Bilik. Di store belakang tak tahu barang-barang apa. Cuba tengok.
Terima kasih, Pak. Stop. Oh, Kosong ke apa? ada barang. Memang tempat dia. Tempat dia. Lila. Ya. Taklah dia masa balik tu, kita ke masuk dapur ni, lampu ni tak buka, tak tekan pun, tekan lampu je. Kita dia kat situ, saya lepas saya angkat pampers, tiba-tiba macam berkilat kat belakang, cahaya kan. Pusing belakang. Terasa berdiri bertengkus ni kan. Lepas tu tak cakap apa-apa dengan dia, terus dia kat katil tengah tu, cakap dengan dia, Kak Adik dia buka lampu ke? Tak, dia pun tak pandang belakang. Cakap dia, tak dia buka. Kenapa? Kenapa dia tengok belakang? Dia tengok belakang, dia pun dah takut kan. Terus telefon budak-budak tu datang ambil. Time tu pukul apa? Kat pukul 11 juga lah. Pukul 11 dia dah start macam